Unta salai. Serius? Selan. Tak ada lah. Siapa yang pandai masak sebenarnya? Yang paling mahir handal di dapur? Dipersilakan. Orang perempuan kan mestilah better daripada lelaki duduk dalam dapur. Jadi boleh dikatakan hari-hari memasak di rumah? Tak, ikut mood. Oh, ikut mood? Kalau ada mood nak masak, baru masak. Kalau tak ada, kalau kerja, busy, tak masak lah. Dapur tak berasap berbulan-bulan lah. Oh, lama juga Lama. Cuma masa nak shopping beli barang je nak penuhkan dapur, krimen tu kan. Macam-macam perancangan nak masak ni. Bila dah lengkap semua krimen, sekali-sekala saja masak. Antara menu juadah yang wajib ada di atas meja. Selain rendang dan juga ketupat. Unta salai. Serius? Selan. Tak ada lah. Selain daripada tu kalau macam Mel memang suka ketupat palas tu mesti kena ada lah. Macam Adlin dia orang Jawa, dia selalu je nak ada lontong. Lontong kat rumah tu kan. Macam saya masak lah kan. Cuma dia je lah makan dengan anak. Macam itulah juadah yang biasa pagi-pagi. Kalau ketupat palas tu memang buat sendirilah. Apa? Anyam sendiri ketupat palas? Tak. Oh, tak. Not time for that. Berani. Okay, kalau apa berdarah jauh saya lontong. Mungkin apa antara juadah unik yang susah nak jumpa sekarang ni? Masakan Jawa. Masakan Jawa memanglah saya pun tak tahu macam mana nak masak masakan Jawa. Balik kampung, kalau jumpa makcik-makcik saya tu, adalah dia orang punya masakan dia orang tu. Secara jujurnya, apa antara air tangan Kak Emrida yang abang rasa sedap lah kalau Kak Emrida masak? Sedap, dia masak. Kalau masakan lauk-lauk Melayu tu memang lah. Okey. Pasal arwah mak mentua saya pun memang tangan masak dia memang dahsyat. Jadi alhamdulillah lah isteri saya Mel ni dia ambil semua resipi-resipi arwah mak tu. And then kita dapatlah lagi rasa masakan ni kan. Asam pedas, masak lemak, apa ni semua. Ini yang top signature Melayu dia memang semua lulus dengan cemerlang lah. Dulu kan sebelah Okay, kalau macam abang sendiri apa antara makanan favourite abang yang Kak Emrida tahulah? Dia suka asam pedas, masak asam pedas, dia suka gulai lemak, udang, suka sambal belacan saya. Oh, semua masakan kampung Semua masakan kampung. Sebab kita pun memang suka masakan kampung kan. Betul. Mel belajar banyak lah resipi. Lepas tu suka makan apa lagi? Kari ikan. Kari ikan dia suka. Pada usaha sekarang pula, macam mana abang dan juga Kak Mel nak mengekalkan kesihatan dari segi pemakanan? Mungkin dah mula cut sugar, dah mula tak makan nasi dan sebagainya. Mel pun memang jenis orang yang tak minum air manis. So jadi macam saya memang gula tu memang dulu memang hantu dessert. Okey. Memang suka benda-benda manis ni. So macam sekarang ni macam dah memang not on sugar at all lah. Air ke dessert ke, semua kalau kita nak dapatkan gula pun daripada glukos, daripada nasi lah. Macam karbo-karbo tu, cuma energi glukos tu daripada karbo je lah. Okay. The rest all memang kita makan sikit-sikit lah, tak makan banyak-banyak. Tapi tak ada rasa craving For a while, masa mula-mula kita nak start shut off semua benda-benda makanan tak sihat tu memang ada craving. Tapi after a week or 10 days macam tu dah okay dah boleh adapt.